Dunia menyaksikan ketika langit di atas Iran menjadi medan ujian utama bagi pesawat paling kontroversi dalam sejarah ketenteraan Amerika, Lockheed Martin F-35 Lightning II. Selama beberapa dekad, pengkritik telah melabelkan pesawat ini sebagai kegagalan bernilai trilion dolar. Mereka mengatakan ia terlalu berat, terlalu perlahan, terlalu mahal dan terlalu rumit. Musuh-musuh Amerika membina keseluruhan rangkaian pertahanan berdasarkan anggapan bahawa F-35 tidak akan pernah benar-benar menepati gembar-gemburnya. Kemudian perang di Iran bermula dan F-35 mula beraksi di udara. Dalam tempoh hanya 1 bulan, Lightning II telah sepenuhnya menulis semula peraturan pertempuran udara. Ia berjaya menembak jatuh pesawat musuh secara senyap. Ia memintas drone di atas lautan, malah ia terselamat daripada serangan terus peluru berpandu permukaan ke udara yang akan memusnahkan jet lain. Ia sepatutnya telah membungkam para pengkritiknya untuk selamanya. Tetapi, program F-35 telah dilanda kontroversi sejak hari pertama. Jauh sebelum pesawat-pesawat ini pernah menjalankan misi tempur, penganalisis tentera dan pakar pertahanan mengulangi hujah yang sama. Mereka berhujah bahawa pesawat pejuang generasi kelima ini adalah satu pembaziran wang yang sangat besar. Mereka mendakwa bahawa ciri-ciri silumannya tidak lebih daripada gimik pemasaran. Mereka menganggap spesifikasi teknikalnya hanyalah kata-kata kosong tanpa asas. Mereka menuduh Pentagon membazirkan $1 trilion untuk sebuah jet yang terlalu mahal dan besar yang kononnya tidak mampu pun memenangi pertempuran udara jarak dekat menentang lawan yang jauh lebih lama dan murah. Iran telah bersedia untuk jenis peperangan udara yang sangat berbeza dengan melabur besar-besaran dalam sistem radar anti-siluman dan pesawat pejuang ringan yang lincah. Mereka percaya jika mereka dapat memaksa juruterbang Amerika masuk ke jarak visual, menembak jatuh F-35 akan menjadi sangat mudah. Tetapi keseluruhan premis ini dibina atas asas yang sama sekali salah. Pengkritik F-35 telah benar-benar terlepas maksud utama pesawat pejuang ini kerana F-35 bukanlah jet pejuang konvensional. Ia adalah sebuah superkomputer terbang, sebuah pesawat generasi baharu dengan keupayaan untuk melihat dan mendengar musuh sebelum mereka sedar akan kehadirannya. Ia bagaikan span maklumat di udara yang menyerap segala risikan. Ia boleh berkongsi maklumat secara serta-merta dengan pesawat lain, memberikan unit sekutu data seperti telemetri sasaran untuk memastikan mereka sentiasa mendahului ancaman. Iran bersedia untuk pertarungan udara tradisional, tetapi Amerika Syarikat membina mesin pembunuh generasi baharu untuk memastikan pertarungan udara itu tidak pernah berlaku. Dan minggu-minggu pertama Perang Iran telah membuktikan betapa mautnya mesin ini sebenarnya. 4 Mac 2026, hari di mana segala yang Iran sangka mereka tahu tentang F-35 runtuh sama sekali. Pada awal pagi, seorang juruterbang Iran menerbangkan laluan rondaan biasa dengan Yakovlev Yak-130. Dia memerhati langit di atas ibu negara, Tehran, sambil berjaga-jaga dan menunggu sebarang petanda kehadiran tentera Israel atau Amerika di kaki langit. Sensor Yak-130 itu senyap. Dia tidak melihat apa-apa. Tetapi, jika ada pesawat musuh muncul, juruterbang itu lebih daripada bersedia untuk bertempur dengan mereka. Dibangunkan di Rusia, Yak-130 ialah pesawat pejuang 2 tempat duduk subsonik yang melakukan penerbangan pertamanya pada tahun 1996 dan secara sejarahnya telah digunakan sebagai pesawat latihan jet serta pesawat tempur ringan. Ia tidak pernah dimaksudkan untuk menyaingi pesawat pejuang siluman generasi kelima secara berdepan. Tetapi, walaupun jet lama di langit Tehran masih boleh menjadi ancaman semasa misi serangan aktif, ia membawa beban tempur kira-kira 6,600 paun yang boleh merangkumi gabungan bom berpandu tepat, roket dan peluru berpandu udara ke udara. Ia terkenal dengan kebolehan manuvernya dan nisbah tujahan kepada berat yang tinggi. Ini bermakna, dalam pertarungan udara 1 lawan 1, di mana kedua-dua pesawat boleh melihat satu sama lain, kelincahan semula jadi Yak-130 memberikannya kelebihan, walaupun berbanding dengan beberapa pesawat yang lebih moden dan mahal. Dan walaupun Yak-130 tidak mampu menang dalam pertempuran udara secara langsung, ia masih boleh memberi amaran kepada bateri peluru berpandu permukaan ke udara dan pasukan darat berdekatan untuk mengepung penceroboh itu. Sekurang-kurangnya, itulah yang dipercayai oleh Iran. Tetapi kepercayaan itu akan menghadapi ujian terbesar. Berpuluh-puluh batu jauhnya,
satu skuadron juruterbang tentera udara Israel sedang dalam perjalanan menuju ke Tehran. Misi mereka adalah untuk menembusi jauh ke dalam jantung wilayah musuh dan menyerang pusat-pusat komando penting Kor Pengawal Revolusi Islam di ibu negara. Mendahului serangan adalah F-35 One Adir Israel, juga dikenali sebagai Yang Perkasa, yang dibina berasaskan F-35 standard tetapi dengan beberapa pengubahsuaian unik untuk membezakannya daripada yang lain. Model ini dilengkapi dengan sistem peperangan elektronik buatan Israel sendiri yang ditambah pada avionik sedia ada, memberikan lebih banyak fungsi. Juruterbang memakai topi keledar khas yang menjejak pergerakan kepala mereka secara fizikal dan memaparkan peta digital 360 darjah medan perang secara masa nyata. Bergantung pada keupayaan penyamaran pesawat pejuang mereka yang terkemuka di dunia, juruterbang Israel menghampiri sasaran mereka. Semua ini berlaku sementara juruterbang Yak-130 itu sendiri tidak sedar mereka berada di situ. Jurang teknologi antara kedua-dua pesawat pejuang ini sangat besar. Yak-130 bergantung pada radar aktif, menghidupkannya ibarat menyalakan lampu sorot ke arah musuh. Juruterbang Iran kedua mengaktifkan radarnya dan menghantar gelombang radio ke udara. Dia menyiarkan lokasi tepatnya kepada semua orang yang sedang memerhati. Ada tidak menggunakan radar aktif untuk mencari Yak-130. Sementara salutan penyerap radar dan ruang senjata dalaman mereka menjadikan mereka tidak kelihatan di skrin Iran. Senjata sebenar mereka ialah pengesanan pasif yang memberi mereka keupayaan untuk mengesan pancaran radar musuh tanpa memancarkan sebarang isyarat sendiri. F-35 itu sedang mendengar secara senyap ketika Yak-130 mendedahkan lokasinya sendiri. Terbang secara tersembunyi menuju Tehran, pesawat pejuang Israel mengesan dan mengunci sasaran pada Yak-130 Iran. Salah seorang juruterbang Adir melancarkan peluru berpandu luar jarak penglihatan. Ia jatuh dari ruang dalaman dan meluncur laju di langit pada kelajuan Mach 4. Sensor asas Yak-130 langsung tidak mengesannya sehingga beberapa saat terakhir apabila pencari aktif peluru berpandu itu diaktifkan. Pada ketika itu, sudah terlalu lewat. Impak, letupan, kemusnahan. Pesawat buatan Rusia itu lenyap dalam bola api. Yak-130 sudah tiada lagi. Ini adalah kali pertama dalam 40 tahun Israel menembak jatuh pesawat musuh dan buat pertama kalinya program F-35 mencatatkan pemusnahan udara ke udara pertama oleh pesawat berawak. Ini bukanlah pertempuran udara tradisional. Ia tidak bergantung kepada manuver di udara atau masa reaksi juruterbang. Ia adalah pertarungan antara teknologi siluman dan perkakasan lama. Masa depan menentang masa lalu dan hasilnya adalah satu pemusnahan yang tidak kelihatan. Mulai saat ini, F-35 perlu diambil jauh lebih serius. Tetapi tidak kira sebesar mana kelebihan anda dari segi teknologi, peperangan tidak pernah menjadi satu permainan yang sempurna. F-35 telah membuktikan para pengkritik salah. Nampaknya, F-35 bakal menguasai ruang udara sepanjang baki konflik ini. Raja ruang udara Iran yang tidak dicabar. Tetapi kemudian, tiba hari di mana segalanya berubah sekali lagi. Pertama sekali, ini adalah saluran baru kami, di mana kami akan mengupas pelbagai jenis pertempuran ketenteraan seperti ini, jadi tekan butang langgan supaya anda tidak terlepas kupasan kami yang seterusnya. Sekarang, mari kita kembali ke medan perang. 19 Mac, sebuah F-35A tentera udara Amerika Syarikat sedang menjalankan misi tempur di tengah Iraq. Seperti Adir, ia menggunakan avionik canggih dan teknologi siluman untuk mengelak dikesan. Iran semakin terdesak. Mereka telah melihat dan merasai sendiri kekuatan penuh F-35 dan tahu bahawa mereka perlu menggunakan segala cara yang mereka ada. Untuk mengelakkan kemusnahan udara sepenuhnya, mereka mengerahkan bateri pertahanan udara yang lebih canggih untuk mencari dan menjejak F-35A. Kemungkinan besar, Iran menggunakan sistem pertahanan udara yang mampu bergantung pada penderiaan inframerah pasif dan bukannya radar. Apabila mereka akhirnya dapat melihat F-35A, pertahanan udara berasaskan darat melancarkan peluru berpandu ke udara, berharap salah satu daripadanya cukup bertuah untuk mengenai sasarannya. Satu pancaran tenaga kinetik yang menyilaukan menerjah langit malam dan sebuah peluru berpandu mengenai bahagian belakang pesawat itu. Apabila kebanyakan pesawat terkena peluru berpandu, mereka menghadapi nasib yang tidak dapat dielakkan. Kawalan menjadi lumpuh, enjin gagal berfungsi. Juruterbang terpaksa melenting keluar dan melihat pesawat mereka terhempas dalam api yang marak. Itu tidak berlaku di sini. Di sinilah projek F-35 bernilai $1 trilion membuahkan hasil. Jet ini tidak dibina seperti yang lain.
Rangka udaranya adalah rangka kompleks yang terdiri daripada karbon, komposit jentian karbon dan titanium, direka untuk menyerap hentakan kinetik yang dahsyat yang boleh memusnahkan pesawat yang kurang maju. Sebaik saja F-35 terkena serpihan, komputer kawalan penerbangan digitalnya diaktifkan. Komputer itu serta-merta mengimbangi kerosakan fizikal, memintas komponen yang rosak dan membuat pelarasan mikrodigital yang diperlukan untuk memastikan pesawat yang telah rosak secara fizikal terus terbang. Siren amaran berbunyi di kokpit ketika bahan api jet itu bocor. Kelebihan silumannya telah hilang. Juruterbang tetap berada di tempat duduknya dan mampu membimbing jet yang rosak itu kembali ke pangkalan untuk pendaratan kecemasan. Iran segera mendakwa mereka telah menembak jatuh sebuah pesawat pejuang siluman Amerika, tetapi ini bukanlah kes di mana jet pejuang itu terbakar atau diletupkan di udara. F-35 itu mengalami kerosakan, tetapi tidak musnah, ia kekal utuh dan boleh dikawal serta berjaya melakukan pendaratan dengan selamat. Jadi ia boleh dibaiki, diisi semula bahan api dan digunakan semula untuk serangan pada masa hadapan. Sementara Iran meraihkan kemenangan propaganda yang besar, tentera Amerika Syarikat telah membuktikan bahawa F-35 mampu bertahan daripada serangan terburuk yang boleh dilakukan oleh Tehran dan masih mampu kembali ke pangkalan. Walaupun begitu, selepas insiden 19 Mac itu, sudah tiba masanya untuk Amerika Syarikat berundur seketika dan mempertimbangkan gambaran yang lebih besar. Para komandernya telah melihat keberkesanan luar biasa pesawat-pesawat pejuang ini sepanjang konflik. Tetapi, kini mereka terpaksa berdepan dengan realiti yang terbukti bahawa Iran sekurang-kurangnya mampu menembak dan merosakkan F-35. Dan dengan setiap satu bernilai lebih daripada $80 juta, tentera udara Amerika Syarikat tidak mahu melihat lagi aset-aset ini rosak atau musnah tanpa sebab. Iran telah mengubah strategi dan kini tiba masanya untuk Amerika Syarikat bertindak balas. Jadi, pada awal April, F-35 telah beralih kepada peranannya yang paling berbahaya. F-35 tidak direka hanya untuk pertempuran udara, melancarkan peluru berpandu atau menjatuhkan bom. Ia adalah not sensor barisan hadapan dengan keupayaan untuk mendapatkan sejumlah besar data yang luar biasa, jauh melebihi kapasiti pesawat konvensional atau generasi sebelumnya. Komander Amerika Syarikat tahu bahawa walaupun ia tidak menyebabkan kerosakan secara langsung, F-35 masih boleh menjadi kunci yang membuka langkah seterusnya Amerika. Stesen maklumat yang tidak ternilai secara senyap membekalkan aliran data masa nyata kepada unit bersekutu dari belakang barisan musuh. F-35 kini akan menjadi pautan penting dalam rantaian serangan yang lebih besar, menyediakan maklumat risikan yang diperlukan oleh pesawat lain dan pasukan pelancar peluru berpandu untuk menumpaskan sasaran mereka satu demi satu dengan kecekapan yang kejam. Dan dalam perang dengan Iran, terdapat banyak sasaran yang perlu dimusnahkan. Rejim negara itu telah bersiap sedia untuk konflik ini selama beberapa dekad. Ia telah melabur besar-besaran dalam sistem pertahanan udara, menempatkan bateri peluru berpandu permukaan ke udara yang tetap dan bergerak di seluruh wilayahnya yang luas. Dengan radar yang beroperasi sepanjang masa, sentiasa mengimbas daratan dan langit di sekelilingnya sejauh berbatu-batu, bersedia dan menunggu untuk bertindak pada tanda bahaya yang pertama. Kemudian datanglah Lightning II. Bergerak pada kelajuan maksimum Mach 1.6 atau kira-kira 1,200 batu sejam. Ia terbang jauh ke dalam ruang udara musuh, mencari dan mengenal pasti lokasi tepat sistem pertahanan udara musuh dan menghantar data itu kembali kepada pasukan yang lain. Ia bukan berada di situ untuk memusnahkan pelancar itu sendiri. Jika seorang juruterbang membuka ruang senjata dalaman untuk menjatuhkan bom, ia akan merosakkan ciri siluman pesawat itu buat seketika. Radar Iran boleh mengesan kejanggalan itu dan melancarkan peluru berpandu mereka. Seorang pengguru yang bijak tidak akan mendedahkan dirinya jika dia boleh meminta orang lain menarik picu. Dan F-35 itu tidak perlu berada di kawasan itu terlalu lama. Radar dan avionik miliknya sendiri sangat canggih sehingga ia boleh menghasilkan peta yang jelas tentang liputan pertahanan udara Iran. Selepas memetakan pemancar dan mengenal pasti lokasi pelancar, tugas F-35 itu pada dasarnya sudah selesai. Ia boleh berundur dengan pantas ke jarak yang selamat sementara aset penyerang di luar zon bahaya mengambil alih. Itu boleh bermaksud pelancar peluru berpandu Tomahawk, senjata lancaran udara dari jarak selamat, peperangan elektronik, umpan atau gabungan semua yang disebutkan di atas.
F-35 telah memberikan data dan terpulang kepada pasukan lain untuk bertindak berdasarkan data itu bagi menghapuskan ancaman tersebut. Beginilah cara anda melumpuhkan rangkaian peluru berpandu permukaan ke udara yang kompleks seperti yang telah dibina oleh negara-negara seperti Iran selama beberapa generasi. Ia bukan melalui serangan secara berdepan atau cuba mengatasi pihak lawan dan menanggung beberapa kerugian dalam proses itu, tetapi melalui data dan dengan menandakan sasaran pada tapak SAM tersebut. Teknologi silumannya membolehkan ia mendekati lebih rapat berbanding mana-mana pesawat lain secara realistik tanpa dikesan dan ditembak jatuh dalam beberapa minit sahaja. Penderia-penderianya boleh melihat dan memetakan landscape dengan ketepatan yang tiada tandingan. Sistem komunikasinya membolehkan ia berkongsi segala maklumat yang ditemui dengan pesawat lain, kereta kebal, kapal dan unit-unit lain. Dan reka bentuknya yang bijak, intuitif serta berpandangan jauh bermakna juruterbang tidak dibebani dengan data sepanjang masa. Sebaliknya, hanya menerima maklumat dan bantuan yang tepat untuk masuk dan keluar dengan selamat serta pantas. Ini adalah salah satu kesilapan terbesar yang diabaikan oleh pengkritik F-35 ketika mereka cuba mengkritik program ini. Mereka menyangka F-35 perlu menjadi pesawat tempur udara ke udara terbaik di dunia untuk membenarkan harganya yang tinggi. Tetapi, medan perang hari ini telah berubah. Ruang udara tidak lagi dikuasai oleh pesawat yang boleh membuat pusingan paling tajam atau melakukan manuver udara mengelak yang paling pantas. Mereka memberi kelebihan kepada sistem yang boleh mendapatkan data yang tepat pada masa yang tepat dan menggunakannya dengan cara yang betul untuk mendapatkan kelebihan ke atas musuh mereka. Itulah tujuan F-35 dibina. Dan perang di Iran telah membuktikan betapa sempurnanya ia direka untuk tugas tersebut. Dunia tidak perlu menunggu sehingga lewat bulan Mac untuk melihat fleksibiliti F-35 beraksi. Sudah ada bukti bahawa jet ini jauh lebih hebat daripada sekadar pesawat tempur jarak dekat sebelum perang pun bermula. 3 Februari, sebuah kapal induk kelas Nimitz, USS Abraham Lincoln, meluncur di perairan Laut Arab. Perairan di sekelilingnya tenang. Tetapi, kapal induk itu sibuk dengan pelbagai aktiviti. Sesuatu telah dikesan pada skrin radar Abraham Lincoln, sebuah drone Shahid 139 Iran dan ia sedang menuju terus ke kumpulan serangan kapal induk itu. Serupa dengan gaya MQ-1 Predator milik AS sendiri, ini bukanlah mainan kamikaze sehala yang murah. Ia adalah platform peninjauan dan serangan jarak jauh pada altitude sederhana yang direka untuk berlegar, menjatuhkan munisi berpandu tepat seperti Sadik 345 atau bom luncur KM untuk memusnahkan sasaran bernilai tinggi dan kemudian kembali ke pangkalan. Dengan jarak operasi yang dilaporkan melebihi 1,200 batu dan ketahanan penerbangan sehingga 24 jam, Shahid 139 merupakan ancaman yang serius. Dan ia sedang menuju terus ke kapal induk pesawat Amerika yang membawa beberapa ribu anggota serta aset ketenteraan bernilai berbilion dolar di atasnya. Pada masa lalu, tentera laut terpaksa bergantung kepada sistem tempur Aegis kapal pemusnah untuk mengesan ancaman tersebut. Berdoa agar mereka dapat menghapuskannya dalam detik-detik terakhir yang penuh panik sebelum impak, atau mereka boleh menghantar FA-18 Hornet lama untuk pemintasan jarak dekat yang penuh tekanan. Tetapi kini, ada satu lagi pilihan. USS Abraham Lincoln melancarkan F-35C milik Kor Marin ke udara. Ini adalah varian kapal induk bagi F-35 yang menampilkan sayap yang lebih besar dan gear pendaratan yang lebih berat. Terima kasih kepada sistem aperture teragih pada pesawat itu sendiri atau DAS dan teknologi radar yang berkuasa, F-35 tidak perlu bergantung kepada kapal induk untuk menyediakan sebarang data pengesanan. Ia boleh mengesan, menjejak dan menyerang ancaman di udara dengan tahap kesedaran situasi yang tidak pernah dapat disediakan oleh pesawat kapal induk yang lebih lama. Shahid 139 mempunyai kelajuan maksimum kira-kira 137 batu sejam yang bermaksud ia boleh sampai ke kapal induk dalam beberapa minit sahaja. Tiada masa untuk dibazirkan setiap saat, drone itu masih berada di udara. Ia satu langkah lebih dekat dengan kumpulan serangan, satu langkah lebih dekat untuk menjadi ancaman operasi sebenar dan satu langkah lebih dekat untuk memaksa tindak balas yang jauh lebih berbahaya. Tetapi, ia tidak pernah mendapat peluang itu. F-35 sampai ke posisi menembak, juruterbang membuat keputusan dan dalam sekelip mata, pemintasan itu berakhir. Tompok pada skrin radar hilang, ancaman itu lenyap sebelum drone sempat melihat jejak kapal induk super tersebut. Inilah kuasa F-35
Dan inilah sebabnya kritikan terhadap F-35 yang sudah berdekad-dekad itu langsung tidak berasas. Para pengkritik menilai pesawat ini berdasarkan piawaian yang sudah lapuk. Mereka berpegang pada peraturan pertempuran udara jarak dekat yang sebenarnya sudah tidak lagi relevan. Di darat, ia boleh menyusup ke ruang udara musuh dan memusnahkan rangkaian pertahanan udara musuh satu demi satu. Di udara, ia telah pun mencatat kemenangan bersejarah pertama menentang pesawat berawak dan pasti akan ada lagi selepas ini. Dan ia melakukan semua itu sambil kekal bukan sahaja sebagai salah satu pesawat paling canggih yang wujud hari ini, tetapi juga antara yang paling mampu bertahan. Walaupun selepas menahan serangan peluru berpandu secara langsung daripada sistem berasaskan darat, ia terbukti lebih daripada mampu untuk bertahan. Untuk penerbangan pulang ke pangkalan dan prosedur pendaratan kecemasan yang selamat, F-35 tidak pernah direka hanya sebagai satu lagi jet yang mengutamakan keupayaan membelok. Ia dibina untuk menghubungkan seluruh ruang pertempuran. Ia mampu melihat melalui kabus peperangan, bertindak sebagai mata tersembunyi yang dapat melihat segalanya dalam formasi serangan Amerika. Iran telah menghabiskan bertahun-tahun membuat persediaan menghadapi ancaman. Iran menyangka ia faham, tetapi kini ia berkisar kepada siapa yang melihat dahulu, siapa yang memahami dahulu, siapa yang bertindak dahulu dan siapa yang membunuh dahulu. Itulah dunia yang F-35 dibina untuk, dan hasilnya jelas dapat dilihat. Untuk satu lagi contoh bagaimana dominasi udara Amerika dan Israel membuka jalan kepada mungkin detik paling kritikal dalam keseluruhan konflik ini. Tonton video seterusnya tentang bagaimana pasukan bersekutu menyingkirkan Ayatollah dan melumpuhkan pucuk pimpinan rejim Iran dalam satu serangan yang dahsyat. Terima kasih kerana menonton dan kita jumpa lagi di medan perang yang seterusnya.